Lepas jam. Duduk Tahan kali. Bagi dia gerak leh. Jangan gerak lu. Apa ni semua? Jangan gerak. Kita borak dulu. Tak kisah siapa. Tak kisah. Kita tak kisah. Kita borak dulu. Kita nak borak. Sabar. Relax. Boleh duduk dulu. Kita nak bila kita sebut dark side, ramai orang tahu dark side itu apa. So basically dark side ni adalah singkatan yang kita panggil untuk mereka yang membuat perkara-perkara yang hitam lah. Ini bahasa mudahnya untuk orang kat luar sana. So dark side ni dah berleluasa semenjak tahun 2020. Bermula daripada COVID-19. Ramai orang yang berada di rumah, bukan ramai, mostly lah, most of them yang mana kekurangan duit, especially wanita ataupun perempuan kat luar sana yang berani untuk menjual gambar ataupun video bogel mereka di dalam internet. And dark side ni since 2021-22 makin meningkat seperti cendawan. Seperti contoh kita boleh nampak dekat Twitter, terlalu banyak akaun-akaun dark side yang di-create oleh wanita-wanita tertentu. So seperti contoh yang kita boleh nampak dekat sini, mostly orang-orang yang buat dark side ni daripada peringkat umur 18 tahun ke atas hinggalah ke 30-an, 40-an. Orang-orang yang janda pun ada, orang-orang yang belum kahwin pun ada, orang-orang yang masih lagi remaja pun ada. Dia buat benda ni disebabkan dia perlukan duit secara ekspres tanpa berfikir panjang. Dan kita boleh nampak benda ni sangat bahaya untuk kita punya masyarakat, sangat bahaya untuk generasi akan datang, sebab takut nanti diorang jadi fikir macam kalau tak ada duit je buat benda ni, tak ada duit je buat benda ni. So benda ni sebab dapat duit, sebab masyhur. Akaun Twitter ataupun dikenali sebagai X ni, diorang tak ada tapisan yang sangat strict. So that's why macam kami sebagai BGTV, kita orang apa-apa kalau kita orang nak tahu pasal akaun dark side, kita orang akan pergi ke sana, kita akan buat semakan dekat sana. So kita mengharap pihak kerajaan untuk teruskan membanteras perkara-perkara benda-benda macam ni supaya benda ni dah takkan makin berleluasa lah. And daripada Twitter tu lah pergi ke Telegram. So dekat Telegram ni lah tempat mereka berkumpul, tempat mereka membayar dan tempat untuk mereka mencari duit apabila dia share video bogel, gambar bogel orang. And benda ni amat membimbangkan kepada para-para ibu bapa kat luar sana, sebab kita tak tahu anak kita macam mana pergaulan mereka kat luar sana. So that's why kami dalam BGTV amat titik beratkan tentang dark side. Bukan titik berat untuk menyokong aktiviti-aktiviti persundalan mereka. Kita orang titik berat sebab kita nak bagi tahu kat orang luar sana supaya jangan buat benda macam ni. Seperti contoh kita boleh nampak news tahun ini pada bulan berapa tak ingat, bulan 7, bulan Mei, bulan 6 hari tu, seorang wanita yang melakukan dark side yang mengoffer servis untuk buat servis benda-benda macam ni mempunyai HIV. And cuba korang bayangkan dia punya kesan, mereka yang bersetubuh secara random, secara beramai-ramai yang membuat servis macam ni. Bila buat servis macam ni, of course kita akan jumpa lelaki yang pelik-pelik, yang berpelbagai orang. So benda ni boleh meningkatkan lagi kita punya kes HIV dekat Malaysia ni. And korang pun tahu yang HIV dekat Malaysia ni sekarang makin meningkat. So that's why kami dekat sini kita nak highlight betul-betul dekat dalam video ni yang mengatakan apa yang kita akan lakukan next. And kita juga nak bagi tahu dekat ibu bapa kat luar sana supaya berhati-hati. And kita nak bagi tahu dekat mereka, wanita, gadis ataupun perempuan kat luar sana supaya janganlah jadi hamba kepada duit. So that's why kita nak titik beratkan perkara-perkara sebegini untuk mereka kat luar sana faham yang dark side ni bukanlah benda yang bagus. Bukan benda yang bagus. And that's why kami BGTV selalu beritahu tentang dark side supaya korang faham yang benda ni akan membinasakan kehidupan korang. So video yang korang akan tengok lepas ni, video ni kita orang bukan nak menunjukkan cara diorang operasi, tak. Okay, apa yang kami nak tunjukkan dekat korang, cara diorang untuk mendapatkan duit. And kami sangat membanteras orang-orang yang membuat dark side ni. Sebab apa? Macam Arif cakap tadi, terlalu banyak anak-anak muda, lagi-lagi golongan orang Melayu yang sanggup jual diri untuk mendapatkan duit dengan cara yang sangat mudah. So, apa yang kami buat ni adalah untuk membanteras, untuk membantu lagi orang-orang muda kat luar sana untuk bagi tahu jika mereka masih lagi melakukan dark side, kami akan menanti mereka. Tak kira apa cara sekalipun, korang tak suka, bencilah kami macam mana sekalipun, BGTV tak akan stop. And kami akan teruskan perjuangan untuk berhentikan dark side daripada berleluasa di Malaysia.
And kalau korang nak tahu, video yang korang akan tengok ni, kami dah siap shoot dah. Kami dah siap shoot. Korang akan nampak bagaimana cara kami mendapatkan wanita tersebut untuk kami terjah dia and kami bagi kesedaran kepada dia. Tapi apa yang kami cuba sampaikan dalam video ni, saya harap sangat semoga korang semua faham. Kami tak pernah support golongan-golongan yang membuat haluan kiri mendapatkan duit secara mudah. Kami faham dengan zaman sekarang ni ekonomi sangat merosot and kita punya mata wang jatuh teruk, tapi itu bukan cara dia untuk korang mendapatkan duit dengan mudah. And dekat sini saya nak bagi tahu dekat korang bahawasanya apa yang berlaku dalam video ni adalah aktiviti persundalan. Dan kami juga daripada BGTV amat menggesa pihak MC-MC ataupun kerajaan untuk tutup sekat segala aktiviti persundalan secara online. Sebab apa, sekarang ni memang terlalu mudah sangat dah. Terlalu mudah untuk orang awam mendapatkan servis pelacuran macam ni. Sebab tu apa yang kami buat ni, kami mencuba sedaya upaya kami, apa yang kami termampu untuk menyelamatkan anak muda dan untuk menyelamatkan kami punya negara. Itu sahaja niat kami. So guys, jangan buang masa lagi. Jom tengok video sekarang. Kita dah sampai ke hari, orang kata apa, hari ni kita nak buat satu tangkapan pada mereka yang buat das. Bukan mereka lah, dia lah. Sebab seorang je yang kita deal ni. Seorang je ni kita deal kan? Seorang je and kau rasa? Kejap lagi dalam, aku tak tahu lah dia dah on the way ke apa. Sebab dia dah on the way gila. Tadi dia dah on the way kan? Dia dah, kalau dia dah sampai lagi, apa yang kita orang akan buat, kita akan pergi naik atas. And after that kita tunggulah. And cuma seorang tu. Siapa tu? Seorang tu siapa ni? Kita nak bagi siapa seorang tu yang buka pintu untuk dia? Muka aku engkau tak boleh. Kita kena vote dah. Majority vote macam mana? Macam mana siap tak? Kita macam mana siap? Tunjuk pijan macam mana? Tunjuk pijan. Tak, tapi ini untuk bantu supaya orang kata apa? Buka pintu, masuk lu. Kira kau buat dah. Sebab aku takut kalau anda kata aku ngani buka pintu, dia dah nampak dia dah lari, kita tak boleh nak closing lah. Syang. Tapi kena lat. Kita kena lat. Okay lah. Selalu kalau dalam tradisi BGTV, Pijan selalu kalah. Tapi this time kita tengok siapa menang kan. Tapi kamera aku nak pegang kali ni. Kamera nak pegang. Aku nak tengok reaction kau. Aku dapat rasa kau kalah ni. Kamera ni. Kamera ni Pijan. Okay. Lat-tali tamplom. Okay, sama. Tamplom. Belum lagi. Ni. Okay, last. Lat-tali tamplom. Kau tengok Pijan kalah lagi. Pijan kalah lagi. Lu pun kalah. Dah engkau Lepas ni kau nak bagi apa Jan? Interview Pijan sikit. Mungkin dah lama rancang kau lalai. So apa yang Pijan kena buat sekarang ni adalah Pijan kena bantu kita untuk buka pintu. Sebab kita dah bagi nombor blok, kita dah bagi apa. Engkau dah kenapa bukan kamera ini biar Pijan jadi main ni ya. Okay Jan. So kau dah tahu apa kena buat ni Jan? Baik. Start. Sekejap. Boleh masuk? Lakon lu. Macam mana nak pintu? Dia buat lawak pendang dia. Okey, sekejap. Macam tu lah. Untuk pengetahuan korang, Pijan dah berkahwin tapi ini cumalah untuk dia bantu kita je. Bukan suruh nak buat benda pelik ke tak? Ini hanya dia tapi ini dia punya ni lah. Kira kita berdakwah. Betul. Kita nak menangkap orang Jan. Kita nak menangkap orang. Tak habis. Okey, sambung. Dah jauh ke? Oh, tak.
Duduk. Nah, air je. Air. Kau janganlah. Dah set dah. Ada storyline macam tu lah. Storyline. Niat kita semaksimum yang boleh. Kita bukan nak mempromosi apa-apa. Kita cuma nak tangkap, kita nak bawa dia kalau boleh. Ke Jais. Tangkap, kita nak bawa pergi ke Jabatan Agama Islam. Masya-Allah. Kali ni serius. Jom, kita stay tune dulu. Kita stay tune. Stay tune. Mampu lah. Lepak lu sampai dia sampai. So guys, hari ni ini kita punya decoy. Handsome. Kan mic kan, nampak? Wah, mic lah. Kalau kau tak situ, nampak wire apa boleh otak? Steph. Oh, Steph. R&D. Mula kita orang plan nak bagi Apit. Ni kurus sikit. Aurat. Tak siap. Macam aksi gerak-gerak khas. Ni. Ni syok kan orang ni. Patut dia ni. Aurat. Jangan kau kena sensor sikit. Tak. Oh, tapi pijak ada six-pack lah. Apa-apa. Macam mana website kita? Website kita Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pgtv.my antara the best platform ever untuk reality showcase. Dekat mana korang nak tengok lagi? Pergi dekat description kat bawah sana. Aku nak turun bawah lah. Kejap. Cakap kejap. Sekejap. Tengah ni pakai towel. Kau tahu. Hello. Hello. Masuk. Awak parking kat mana? Parking kat bawah. Ya. Ni kalau nak tukar channel boleh ni. Okay. Remote TV. Boleh. Tukar channel, tengok kartun ke, tengok ceramah ke. Ini dah biasa buat tak sampai. Tapi nampak cantik kat dia. Pijan dah lain tu. Awak air sejuk Air ke? mineral je, mineral. Mineral. Tadi parking bawah okey? Okey. Kat bawah tu kan, kat depan lobby tu. Lobby. Oh, selalu kalau saya parking memang tak dapat situ tu. Ramai kan? Tapi Tapi I nak tanya you punya account tu muka lain. Kenapa sekarang muka lain? Salah I ke? Bukan salah I. Dia yang cari I. Siapa yang cari I? Tapi I nak balik. Boleh tak? I merayu sangat I nak balik. Sebab kita orang dah call Jabatan Agama Islam untuk kita buat tindakan kat awak. Apa yang menjaminkan kita orang boleh lepaskan awak? Boleh awak stop ke? Tak mungkin sebab dah 2 tahun. Tak payahlah kamera-kamera semua tak payahlah. Tolonglah.